Kalau berdiri dengan kawan-kawan, aku selalu nampak kecil. Pendek, kurus. Kadang aku tertanya, kenapa aku macam ni? Ame, itu je makanan kamu. Jenis aku ni cepat kenyang. Sebab tu badan awak lambat naik. Iyalah kan, betul tu Aisyah. Aku ingat orang kurus tak perlu jaga pemakanan. Salah tu, semua orang kena amalkan gaya hidup sehat. Hari ini kita akan belajar tentang makan sehat hidup hebat. Aduh. Selamat. Apa itu makanan seimbang? Ayo cikgu, makanan seimbang ialah makanan sehat. Aisyah, Makanan seimbang ialah makanan berkhasiat. kamu Ami? Saya tidak tahu, cikgu. Hei, dia ni asyik makanan ringan. Tak ada makanan lain ke? Apa lagi salah aku ni? Tak faham aku. Kamu berdua mengintai siapa tu? Makanan ringan lagi. Hush, masih banyak stok makanan aku ni. Hari ini kita akan mengadakan latihan rumah sukan. Aduh, bosannya. Sebelum kita mulakan latihan, cikgu nak kamu semua lari keliling padang sebanyak 2 pusingan. Baik, cikgu. Aduh. Cepatlah, Meh. Cepatlah, Meh. Apa yang terjadi dengan Ami itu? Oh, patutlah awak kurang stamina. Maafkan saya, cikgu. Saya janji tidak akan makan makanan ringan lagi. Maafkan saya. Setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya. Tahniah, pilihan yang tepat. Satu pilihan boleh mengubah segalanya. Amalkan gaya hidup sehat. Kesihatan bukan pilihan sementara, tetapi gaya hidup selamanya.